Salah lah. Again. Okay, jom kita naik. Lah, kenapa seorang lagi sedih ni? Sedih kenapa? Aduh, hai penat lah. Hei, kau kenapa ni? Dah lah tu. Tak apa, pelan-pelan kau bangkit. Luka tu memang dalam dan kecewa tu tak kecil. Tapi kau masih ada hari esok. Masih ada ruang untuk sembuh, untuk pulih, walaupun perlahan-lahan. Tak semua orang faham sakit kau. Dan itu tak mengapa, kerana yang paling penting kau sendiri. Jangan berhenti faham diri kau. Kau pernah jatuh, ya, tapi kau juga pernah bangun. Dan kali ni kau akan bangun lagi. Walau air mata turun tanpa henti, walau hati kau penat tak terperi, percayalah, Tuhan tak pernah biarkan kau sendiri. Kadang-kadang dia tarik seseorang bukan sebab dia kejam, tapi sebab dia nak kau kembali peluk diri kau yang selalu kau korbankan demi orang lain. Jadi sekarang peluklah diri itu semula. Sayangi diri itu semula. Maafkan diri yang lemah dan terus pilih untuk kuat. Sebab dalam setiap sakit, Tuhan sedang berisik, aku tahu kau kuat. Sebab itu aku izinkan ini terjadi. Bangkit, perlahan-lahan pun tak apa. Asalkan jangan putus asa. Ni aku dah buat teman untuk kau.